Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Janganlah kamu bersifat dengki. Ini kita sebut pada minggu yang lalu, hasad, dengki. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW, iyyakum, jaga-jagalah kalian, berhati-hatilah kalian dengan sifat apa? Sifat hasad, dengki, wal hasadah. Sebab apa? Fa innal hasadah, bahwasanya dengki itu ya'kulul hasanat, memakan kebajikan. Kebajikan tu apa tuan-tuan? Hasanat, kerja amal kita lah. Hasanat ni amal kita yang ikhlas. Kita beramal belum tentu ikhlas. Hanya amalan yang ikhlas saja yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah kita berpenat lelah amal kebajikan, solat, zikir, buat kebaikan, belum tentu lagi ikhlas ke tak ikhlas. Kemudian sekiranya ikhlas, barulah Allah Ta'ala kabul terima. Yang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Allah Ta'ala hanguskan. Kama ta'kulun narul hatabah, seperti api yang memakan kayu api. Orang yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu nikmat, kemudian orang lain dengki, iaitu mencipta-ciptakan terhapusnya nikmat itu dari yang empunyanya. Perkara ini dinamakan hasad dan haram hukumnya pada agama. Jadi sifat hasad dengki ni wujud disebabkan apa? Wujudnya nikmat. Bila nikmat ini wujud pada seseorang, kita melihat dengan apa tuan-tuan? Kita melihat dengan mata. Sebab itu ada satu penyakit, iaitu penyakit ain kan. Maklum kan penyakit ain? Ain tu maksudnya apa? Ain tu maksud mata. Mata dia punya peranan apa? Pandang. Memandang akan nikmat. Bila adanya nikmat, bila wujudnya nikmat, datangnya perasaan hasad, sama ada hasad ataupun kagum. Jadi kita nak memandang akan nikmat itu dengan pandangan nikmat, kita kembali kepada pemberi nikmat. Siapa? Wallahu Ta'ala. Sekiranya kita memandang nikmat seseorang itu ataupun nikmat yang kita melihat itu, nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terpelihara daripada sifat hasad. Masalahnya dah tahu dah rezeki minallah, semua dah tahu dah. Tapi perasaan ataupun kesedaran yang rezeki itu datang daripada Allah ada ke tak? Sekiranya kesedaran itu ada, maka sifat hasad dengki itu tidak akan ada. Tapi bila wujudnya dengki, bermakna adanya salah pandang lah, kan? Salah pandangan terhadap rezeki minallah, gitu. Tetapi bila mana nikmat itu dipergunakan ke jalan yang salah seperti maksiat, orang yang mencita-citakan terhapusnya nikmat itu tidaklah dikatakan hasad dan tidak pula haram hukumnya. Dia berbeza. Bila dihukumkan hasad, yang haram itu apabila kita memandang nikmat dan nikmat itu kita nak terhapus, kita bercita-cita nikmat yang ada pada orang itu terhapus, dan nikmat yang ada pada orang itu kita nak. Satu, nikmat yang tetapi bila mana nikmat itu dipergunakan, dia ada nikmat, tapi nikmat itu kawan tu, kita tahu kawan tu dapat nikmat, tetapi kawan tu menggunakan nikmat itu ke arah maksiat. Jadi kita bercita-cita nikmat tu hilang, biarlah nikmat tu hilang supaya kawan ni tak terjerumus dalam maksiat. Itu tidak diharamkan. Sebab apa? Kita bercita-cita untuk memelihara akan kawan kita itu tak terjerumus daripada maksiat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara ujian ataupun medan ujian bagi orang yang berharta ataupun orang yang senang, orang kaya kan. Dia ada banyak harta, dia ada banyak kemewahan. Tetapi dengan kemewahan dia itu, dia menjaga akan kuasa beli dia tu, kesenangan dia tu, dia menahan daripada melakukan ke arah maksiat. Dia menggunakan harta kekayaan dia untuk fi sabilillah. Itu sepatutnya kita cemburui. Sebab apa? Dia ada nikmat yang Allah Taala beri dan dia menggunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cemburu itu salah ke? Tak salah, sebab itu adalah kebaikan. Dan sekiranya nikmat kekayaan itu ada pada kita, kita akan ikut apa yang seperti mana dia buat. Sekiranya dia menggunakan nikmat itu menjurus kepada maksiat, pergi pub ke, pergi mana ke, pergi kan, dia merosakkan orang itu, maka lebih baik tak dapat tu lah. Kalau tak dapat tu, mungkin sebab tak dapat nikmat itu, dia terpelihara daripada maksiat. Itu. Tetapi bila mana nikmat itu dipergunakan ke jalan yang salah seperti maksiat, orang yang mencita-cita terhapusnya nikmat itu tidaklah dikatakan hasad dan tidak pula haram hukum. Kerana hasadnya tidak dimaksudkan terhadap nikmat, tetapi dimaksudkan terhadap penggunaannya ke jurusan maksiat dan kejahatan. Jadi kita nak memelihara diri kita dan nak memelihara kawan sahabat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan kan, mata berkait dengan pandangan. Jadi macam mana Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirruhu rahimallahu taala, dia mengajar kita akan memandang, cara untuk memandang akan apa? Akan diri kita, dan cara memandang di mana kita nak memandang akan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut pandang maknawi. Kita sedar akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada menukilkan, wa ma lam yushahidil insanu, selagi mana manusia itu tidak mampu memandang, wa ma lam yushahidil insanu dhulla nafsihi, selagi mana manusia itu tidak mampu memandang kehinaan dirinya. Jadi ini cara Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ajar kita bagaimana kita nak memandang diri kita. Kita kena pandang diri kita apa? Dhulla nafsihi wa ajza, memandang kehinaan dirinya dan kelemahannya. Kelemahan kita lah, bukan pandang orang hina. Orang kita nak tengok diri kita sendiri. Kita kena pandang hina diri kita, lemahnya diri kita, hakikat insan kita. Hakikat insan kita apa tuan-tuan? Lemah. Hakikat insan kita, diri kita apa tuan-tuan? Hina. Itu pakaian kita. Contoh tuan-tuan, kalau tentera ke polis ke kan, ni baru rekrut ni, dia baru rekrut ni 9 bulan, setahun contoh ni, dia pakai pakaian kadet, kemudian masuk kepada pasukan, hari pertama tu dia pakai apa? Dia pakai pakaian general. Contoh, dia pakai pakaian general. Yang pegawai-pegawai ni tengok, budak ni lawan toki pula kan. Apa tindakan orang atasan? Kena apa? Kena marah lah. Betul tak? Sebab apa? Itu bukan pakaian ni. Itu pakaian siapa? Itu pakaian kebesaran. Tidak layak orang yang baru masuk, tiba-tiba pakai pakaian kebesaran. Begitulah tamsilannya. Kita ni, pakaian kita adalah hamba. Bagaimana kita nak adalah hamba, nak pakai pakaian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak layak.
Begitulah orang yang memandang akan nikmat Allah, nikmat yang ada pada orang. Nikmat tu siapa? Daripada siapa? Minallah. Kita dengki dekat orang tu, nikmat tu dapat kat dia. Engkau Tuhan ke? Kau Tuhan ke nak menentukan nikmat tu bukan untuk dia? Begitu. Jadi wa ma lam yushahidil insanu dhullan nafsihi wa ajza la yara izzata maulahu wala qahra. Selagi mana manusia itu tidak mampu memandang kehinaan dirinya dan kelemahannya, pasti dia tidak akan dapat memandang kemuliaan Tuhannya dan kekuasaannya. Selagi mana kita tidak pandang hina kita, tuan-tuan, kurang kita, kawan-kawan, lemahnya diri kita, tuan-tuan, selagi itulah kita tak akan nampak akan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pandang diri, apatah lagi pandang orang secara hina. Kita jangan memandang orang hina, sebab pandangan ini pun boleh menjadi maksiat sekiranya pandangan ini kita merendahkan orang. Walaupun kita tak berbicara dengan orang tu, pandangan kita pandangan lekeh. Pandangan lekeh itu adalah satu benda yang haram di sisi agama kita. Itulah perangai orang Yahudi, orang Nasrani terhadap orang Islam sampai sekarang. Yang berlakunya peperangan Yahudi dengan Nasara dengan Iran itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia adalah rentetan menuju ke akhir zaman. Kita sedang menuju, perjalanan ini sedang berlangsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letakkan kita pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala pelihara. Kemudian wa innama sa'adatu, sesungguhnya kebahagiaannya, kita bahagia. Wa innama sa'aduhu fi ay yakunu daiman musyahidan nafsahu bi aini dhulli wal ajz. Sesungguhnya kebahagiaan, semua orang nak bahagia, tuan-tuan, kita semua nak bahagia. Kebahagiaan yang hakiki, sesungguhnya kebahagiaannya ialah apabila dia sentiasa memandang, daiman musyahidan, setiap masa dan keadaan kita nak, tuan-tuan, kita nak latih diri kita nafsahu bi'aini, dengan diri kita pandang al-dhullah wal ajz, hina dan lemah. Itu pakaian kita. Supaya apa? Wa maulahu bi'ainil izzi wal qudrati wal qahar, agar dapat memandang Tuhannya dengan pandangan kemuliaan, kekuasaan dan keperkasaannya. Kita nak daiman syahidan, sentiasa memandang diri kita hina, supaya kita dapat memandang akan kenikmatan, memandang akan kekuasaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Itulah yang nak dikecapi. Sebelum kita pergi, sebelum kita padam, tuan-tuan, sebelum kita dijemput, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat sesaat, sedetik ma'rifatullah yang hakiki itu, sebelum kita dijemput, mudah-mudahan ada tiket yang special kita di sana. Sebab apa, tuan-tuan? Kita masuk syurga, ikhlas ini dia ada 3 tahap. Ikhlas ini dia ada 3 tahap. Serendah-rendah ikhlas, dia beramal binafsi linafsi. Dia beramal binafsi, dia beramal kerana diri dia, linafsi, untuk dirinya. Maksudnya apa? Kita beramal kerana perintah Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Kan? Mukallaf, kan, diberatkan akan amal yang diwajibkan, kita beramal untuk melepaskan kewajipan itu. Binafsi. Untuk apa? Linafsi, untuk diri kita, untuk dapat syurga, untuk dapat nikmat, untuk lepas daripada api neraka, untuk apa? Masuk ke dalam syurga, supaya dalam syurga itu ada macam-macam benda yang boleh kita dapat, kita rasa.
Untuk siapa tu tuan-tuan? Li nafsi. Untuk diri kita. Itu ikhlas tak? Ikhlas. Tapi ikhlas yang paling bi nafsi li nafsi. Tahap yang kedua kita nak latih tuan-tuan, bi nafsi billah li nafsi. Billah li nafsi. Untuk Allah, dengan Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Kita solat kan lillahi ta'ala, kita puasa lillahi ta'ala. Dia ikhlas kerana Allah. Ya Allah, aku amal ini, mudah-mudahan aku dapat apa? Dapat nikmat kat sana juga, kebahagiaan kat sana juga. Walaupun billah li, untuk nafsi, untuk diri. Yang kita ini tahap pertengahan. Ini mereka yang telah sampai kepada maqam mutmainnah. Maqam mutmainnah. Ya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu mutmainnah tahap billah li nafsi. Radiyah, mardiyah itu dah naik satu maqam lagi. Iaitu apa? Billah lillah. Dengan Allah kita beramal dengan Allah. Maksudnya apa? Billah itu dia menterjemahkan akan hakikat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kita tuan-tuan nak menahan maksiat. Sebab apa? Sebab maksiat itu adalah yang ada dalam diri kita. Nafsu kan? Nafsu dia mengarah kepada maksiat. Jadi kita tak ada daya nak menahan maksiat. Sebab itulah keinginan dia. Keinginan kita menuju ke arah maksiat. Tiada daya kita nak menahannya. Billah, melainkan dengan biiznillah, biiradatillah, biqudratillah. Tanpa tanpa bimasyiatillah, tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala kita nak tahan maksiat. Tak ada daya kita nak menahan maksiat. Wala quwwah, dan tiada kekuatan kita nak mendirikan taat. Sebab apa? Mendirikan taat itu adalah benda yang paling tidak disukai oleh nafsu. Tiada kekuatan kita nak mendirikan taat, nak sembahyang, nak baca Quran, nak apa? Nak beribadah, nak tumpu tawajuh ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, illa melainkan dengan biiradatillah, biqudratillah, biiznillah, bimasyiatillah. Itulah billah. Kita buat itu semua lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah maqam para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak pelik. Kalau kita tengok balik tidak pelik kenapa wali Allah, waliyah, iaitu siapa? Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, sekiranya engkau redha aku berada di dalam neraka-Mu, campaklah aku ke dalam neraka. Bukan tak nak syurga, bukan nak masuk neraka. Dia nak apa? Dia nak redha. Kalau Allah Ta'ala redha aku diazab, maka aku sedia untuk diazab. Disebabkan aku diazab, aku redha terhadap. Itu dia dah masuk ke mana? Billah lillah. Dia buat sesuatu untuk Allah dan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nak usahakan. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya. Salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada baginda Nabi SAW? Wahai Muhammad, wahai Nabiullah, pesankan kepada umatmu, memperbanyakkanlah kalimah apa? La haula wala quwwata illa billah. Memperbanyakkan ini, asbab memperbanyakkan ini ilmu ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa
Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia telah mendalami ilmu aqidah pada kedasarnya, komplit, sempurna, dan dia telah mendalami ilmu fiqh sedalamnya sampai ke dasar. Maksudnya lautan ni tuan-tuan, apa namanya, dah sampai ke dasar dah komplit dah. Bila Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bertemu dengan mendalami akan ilmu tasawuf, pengenalan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tuan-tuan, ilmu tasawuf ni membicarakan ayat ni lah, kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dia menyelam tak jumpa dasar. Maksudnya lautan yang luas. Itulah isyarat kepada aktiru, memperbanyakkanlah kalimah la haula wala quwwata illa billah, sebab dia adalah lautan yang luas untuk kita dalami, untuk kita menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan munasabah, Allah Taala tidak dapat dijangkau akan apa nama ni, pengenalannya, melainkan diri. Dan kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada yang terakhir kita bincangkan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak memuji dirinya. Kita selayaknya memuji Allah, walaupun pengenalan kita tidak sempurna seperti mana Allah Ta'ala mengenal diri. Itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyeru, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'fu wasfahu, fa'fu wasfahu, dan berlapang dadalah, maafkanlah, wasfahu, dan tinggalkanlah orang yang berhasad dengki, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintahnya terhadap orang yang berhasad dengki itu. Ini adalah salah satu kaedah solusi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, macam mana kita nak buat kalau orang itu berhasad dengki dengan kita. Allah Ta'ala ajar apa? Allah Ta'ala ajar apa? Orang yang berhasad dengki, kita boleh halang ke, tuan-tuan? Tak boleh. Pandangan orang kita boleh tutup ke? Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab apa? Itu bukan kita punya padaran. Jadi macam mana kita nak atasinya? Allah Ta'ala ajar fa'fu wasfahu. Maafkanlah orang tu tak tahu apa. Maafkanlah dia. Tujuannya apa? Maafkan itu untuk supaya pengaruh hasad itu tak sampai kepada kita. Bila kita orang apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina, kita terlalu berfikir-fikir, nanti apa orang cakap, nanti apa orang pandang. Kita nak orang pandang ke kita nak Allah Ta'ala pandang? Itu je. Kita nak apa yang Allah Ta'ala pandang terhadap diri kita. Wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah Ta'ala yang memandang. Orang lain pandang ada beri manfaat pada akhirat kita tak, tuan-tuan? Tak ada pun. Di pandangan Allah itu menentukan kita bahagia ataupun derita kat sana. Jadi buat apa kita nak sibuk dengan pandangan selain pandangan orang? Walaupun pandangan itu memberi pesan kepada kita, kita abaikan. Bila adanya orang berhasad dengki kita, fa'fu, maafkanlah. Punya apa? Fa'fu wasfahu, maafkan dia, tinggalkan dia. Janganlah berkawan dengan dia ke ataupun dekat dengan dia, elakkan supaya pengaruh tu hilang. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehinggalah Allah Ta'ala menentukan apa yang ditentukan. Faham apa? Hatta ya'ti Allah bi amri. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir, maka maafkanlah mereka hingga Allah menurunkan perintahnya. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Maksudnya orang-orang yang menganjurkan kufur sesudah iman, membuat dusta terhadap Nabi SAW, mencerca agama dan lain-lain perkara yang sudah-sudah, maafkanlah mereka dan lepaskan.
disebabkan kejahilan mereka. Mereka ni jahil bebal, baral. Dia biarkan dia punya kebalaran itu, biarkan dengan dia punya kebebalan itu, biarkan. Sehingga tiba masanya Allah memerintahkan apa yang patut dilakukan. Allah Ta'ala tunggu akan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang kufur yang mencerca, yang membuat dusta kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Nabi SAW. Sehingga tiba masanya Allah memerintahkan apa yang patut dilakukan. Keampunan ini adalah amaran. Keampunan ini, maafkan, ini adalah amaran kepada orang-orang ahli kitab, orang Yahudi pada masa itu. Biarkan, kerana Tuhan belum memerintahkan orang-orang Islam memerangi mereka. Begitu. Pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah proses. Kat sini adalah ayat ini dimansuhkan selepas turunnya ayat perang kepada kaum kufur. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salata, dan dirikanlah oleh kamu akan ibadah salat satu, wa atuz zakat, dan tunaikanlah oleh kamu akan ibadah zakat. Ini sering dibandingkan wa aqimus salat wa atuz zakat. As-salat 5 waktu sehari semalam. Ada reminder tak tuan-tuan? Ada. Azan ni. Zakat ada reminder? Tak ada. Zakat setahun sekali. Solat yang ada azan, lauman azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ramai tak yang tak solat? Ramai. Itu ada reminder. Zakat ada reminder? Tak ada. Yang kita ingat zakat apa? Bila masuk Ramadan ni. Bila masuk Ramadan barulah ingat zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Tapi secara directly berkenaan dengan zakat di bulan Ramadan ada tak? Tak ada. Walaupun dia setahun sekali, rasa-rasa ramai tak yang tak bayar zakat? Ramai. Itu zakat fitrah. Ini zakat harta. Zakat ni ada dua, satu zakat fitrah, satu zakat harta. Bila cukup syarat-syaratnya, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini adalah isyarat kepada apa? Isyarat kita mengeluarkan akan hukum dunia. Semua orang ada harta, tuan-tuan, dan semua orang mencintai harta. Sebab apa cinta? Sebab dia ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa beli. Kita nak makan pakai apa? Pakai duit. Kita nak beli, kita nak duduk rumah pakai apa? Pakai duit. Kita nak beli pakaian pakai apa? Pakai duit. Dia ada kuasa beli. Sebab itu lazim orang yang benda yang ada kuasa beli kita suka. Jadi bila hukum dunia, bila harta kekayaan ni dibiarkan suka, takut-takut dia masuk dalam qalbi kita. Inilah isyarat Allah Ta'ala perintahkan zakat supaya hukum dunia ni dikeluarkan daripada qalbi kita dengan zakat. Bila kita keluarkan zakat, Allah Ta'ala akan keluarkan hukum dunia dari qalbi kita. Kecintaan dunia kita kepada dunia ini Allah Ta'ala akan buang. Itu kalau kita tunaikan zakat. Kalau tak tunaikan, berkarat dah dalam tu. Itulah yang bila berkarat dalam tu, banyaklah sifat-sifat keji yang Allah yang tinggal, kan? Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka zakat, tutahhiruhum, supaya dengan zakat itu membersihkan dia daripada dosa satu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Kalau tak buat zakat, mana bila tadi bayar zakat, kalau tak bayar zakat, sifat buruk itu sarat dalam dosa pun banyak. Sebab apa? Tak tunaikan zakat. Begitu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah
Kemudian wama tuqaddimu, dan apa yang tuqaddimu, kamu sembahkan, kamu berikan, kamu kita beramal kan, apa saja amalan kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, li anfusikum min khairi, untuk diri kamu daripada kebaikan, tajiduhu indallah, kamu mendapatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini li nafsi and bi nafsi li nafsi. Ikhlas tak? Ikhlas, tapi di tahap yang paling bawah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, untuk diri kamu, min khairin tajiduhu indallah, daripada kebaikan kamu mendapatnya di sisi Allah. Dapat itu li nafsi, untuk diri, itu serendah-rendah ikhlas. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, terhadap apa yang kita amal, Allah Ta'ala maha melihat. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah Ta'ala yang lihat. Berapa nak orang lain yang nak lihat? Bila kita berkeinginan untuk orang lain lihat, itu dah masuk riya. Itu dah syirik. Syirik apa? Syirik khafi, syirik kecil. Dia bukan syirik jali. Syirik jali ni kita dah lepas dah. Tak sembah berhala, tak sembah orang apa semua, dah lepas dah. Ada syirik yang kedua, syirik khafi ataupun syirik asrar, syirik yang halus, iaitu kita beramal untuk orang, kita beramal untuk benda lain. Gitu. Kita nak beramal untuk apa? Lillah, billah, billah. Kerjakanlah olehmu sembahyang dan keluarkanlah zakat dan segala apa yang kamu usahakan untuk dirimu dari perkara kebajikan, nescaya akan kamu terima pahala di sisi Allah, bahwasanya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Huraian ayat 110 yang berbunyi waqimus salata wa atuz zakah, kerjakanlah olehmu sembahyang dan keluarkanlah zakat. Maksudnya selain daripada orang-orang mukmin itu diseru supaya memberi maaf di atas kesalahan orang untuk kebaikannya, itu seperti yang terdahulu dalam ayat yang 109 fa'fu wasfahu tadi, juga mereka diseru supaya mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Kita tinggalkan dia, kita maafkan dia, kita tinggalkan dia, dan kita tumpukan kepada apa yang diperintahkan oleh kita, iaitu apa? Dirikan solat dan bayarlah zakat untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan kita. Kerana dengan menunaikan dua kewajipan itu dapatlah mereka memperbaiki diri sendiri. Kita tumpukan kepada islah diri kita, tumpukan kepada memperbaiki diri kita. Bila kita tumpukan pada diri kita, kita baik, Allah Ta'ala pandang kita baik, maka kesan dia Allah Ta'ala akan beri biar suasana kepada orang sekeliling kita. Dia macam magnet lah tuan-tuan. Dia macam magnet, aura kita yang baik itu daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik orang-orang yang baik di sekeliling kita, dan kita akan mencari orang-orang yang baik di sekeliling kita. Kita akan cari tuan-tuan guru untuk membimbing kita supaya mengislahkan diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, innallaha bima ta'maluna basir." Dan segala apa yang kamu usahakan untuk dirimu dari perkara kebajikan, nescaya akan kamu terima pahalanya di sisi Allah, bahwasanya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jelasnya, janganlah kamu bimbang, penat lelah dan jerih payah seseorang di dalam mengusahakan kebajikan itu, tiadalah akan percuma dan sia-sia. Kita buat apa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita niat nak buat baik pun Allah Ta'ala dah bagikan ganjaran. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan niat baik kita. Dengan syarat ikhlas sajalah. Ikhlas itu dah sempurna lah. Maksudnya kita dah lepas dah. Kita dah berada di dalam medan, terlepas daripada ria, ujung semua tu dah hilang dah. So kita nak tumpukan kepada tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tidak akan sia-siakan sedikit pun.
bahkan ada upah dan pahalanya disediakan oleh Allah yang kelak akan diterimanya. Kat situ penat, lelah. Penat tak tuan-tuan buat ibadah? Penat. Memang kodrat kita. Nama pun hamba yang hina lagi lemah. Memang itulah sifat kita, lemah. Kita ibadah, kita duduk zikir kejap je dah kepas, kita alih balik. Itu mujahadah tak? Mujahadah, latihan. Susah payah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah payah bermujahadah di jalanku, maka Allah Taala akan bukakan pintu-pintu hidayah. Bukan satu pintu, tapi banyak pintu hidayah petunjuk. Oleh itu berusahalah, berbaktilah serta berkhidmat untuk kebajikan, kerana semuanya itu bekalan untuk ke akhirat. Kita kat sini singgah je. Bukan singgah sana. Kalau kita jadikan bumi ini, dunia ini singgah sana, kita takkan ke sana. Kenapa? Singgah sana mewah. Kita perhias dan sebagainya. Nama singgah sana, sedangkan kita singgah je, kita nak ke sana. Kita bukan nak singgah sana, kita singgah nak ke sana, bukan nak bina singgah sana kat sini. Jadi kita letakkan pada tempat. Kalau orang tahu kita singgah je, kita nak ke sana, orang yang buat singgah sana dekat tempat singgahan itu, kita nampak apa? Bodohnya orang ni. Kita nak ke sana, dia susah payah kat sini buat apa? Gitu. Jadi bila kita nampak itu, barulah kita akan kumpulkan. Bekalan kita ini untuk bekalan bawa ke sana. Bukan kita singgah sana, kita bina kat sini selama-lamanya. Gitu. Tetapi ingatlah, kebajikan itu hendaklah ditujukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengetahui akan amal seseorang dan tahu ke mana niat amalannya itu diarahkan. Itu isyarat kepada innallaha bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala melihat akan amal kebajikan kita, ikhlas ke tak ikhlas ke, sungguh ke tak sungguh ke, betul ke tawajuh, ada niat lain, ada udang di sebalik batu ke dan sebagainya. Semuanya siapa yang nampak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang zahirnya daripada peranan kita pula, kita jangan tuduh orang ini tak ikhlas ni. Kita hanya boleh nilai orang dari sudut zahir. Zahirnya dia solat, kita hukum dia solat sedang beribadah. Adakah kita boleh mempertikan ini tak ikhlas ni saja tu? Kita boleh tak? Sebab apa? Amalan itu siapa yang nampak? Allah Ta'ala saja. Innallaha bima ta'maluna basir. Kemudian waqalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Insyaallah tuan, ada rezeki kita sambung pada minggu hadapan. Minggu depan dah raya ni belum kan? Belum lagi mana tahu raya awal tiba-tiba kan. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini fasa yang kedua tuan-tuan. Kita dah berada di Ramadan yang ke-18. Fasa yang kedua, fasa keampunan. Mudah-mudahan sebelum kita berpindah kepada fasa yang ketiga, Allah Ta'ala dah hapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Agar kita dapat tiket untuk kita lepas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.